bab innal mustasyar mu'taman. Tajuk pada malam ini bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan bahawasanya orang yang ditanyai fikiran dia dipercayai akan dia. Ini tajuk malam ni. Dia kata al-mustasyar. Al-mustasyar ni kalau dalam masyarakat kita hari ni kita kata kaunselor. Kaunselor. Kalau di sekolah dia ada unit counselling. Ada satu cikgu duk jaga unit counselling ni, cikgu tu kaunselor. Siapa ada masalah, pergi jumpa dia. Apabila dia jadi kaunselor, apabila dia jadi orang yang boleh memberi nasihat kepada orang, dia ni dipanggil al-mustasyar. Orang yang dirujuk apabila ada masalah, dan dia ni mu'taman. Dia satu orang yang dipercayai. Tidak ada manusia dalam dunia ni tidak ada masalah, tuan-tuan. Yang tu satu fakta, satu kenyataan yang kita kena terima. Tuan-tuan duduk main masjid 5 waktu sehari, tuan-tuan duduk jumpa muka kawan-kawan kita di masjid, walaupun nampak muka dia jernih, bersih, nampak dia macam satu orang yang tak ada masalah, dia ada masalah. Cuma besar dengan kecil, banyak dengan sikit. Itu saja.